Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Muhammad, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Syed Azman bin Syed Ibrahim, pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Arman Rumaizi bin Haji Ahmad, Net Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPNM. Yang berbahagia Kolonel Prof. Dr. Khairul Amali bin Ahmad, Timbalan Net Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni UPNM. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Azizi bin Haji Miskun, Timbalan Net Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM. Yang berbahagia Brigadier General Idris bin Abdul Wahab, TUDM, merangkap Komandan Akademi Latihan Ketenteraan. Yang berusaha Dr. Ridwan bin Yassin, pengarah Pusat Islam, kawan saya di Syria dulu. Dia junior lah, bukan senior. Pengurusan tertinggi universiti, pegawai-pegawai kanan universiti dan Akademi Latihan Ketenteraan, Datuk-datuk, Profesor, Doktor, Tuan-puan, Muslimin, Muslimat, mahasiswa, siswi yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Ramadan. Pejam celik dah nak habis 20 hari. Rasa macam 2 jam. Rasa macam 2 jam. Rasa macam 2 jam ni Nabi sebut keadaan itu. Nabi kata, dekat dengan kiamat, masa akan rasa pendek. Setahun, kamu semua akan rasa seperti sebulan. Dekat lagi dengan kiamat, sebulan akan rasa seperti seminggu. Dekat lagi dengan kiamat, seminggu rasa macam sehari. Dekat lagi dengan kiamat, habis sehari 24 jam habis, rasa macam 1 saat. 1 saat. Ni 20 hari, habis dah Ramadan. Quran tak buka pun. Satu muka surat Quran pun belum dibaca. Dan dah habis 20 hari Ramadan sudah berlalu. Masa laju. Kita buat maksiat pun masa berjalan, kita buat ketaatan pun masa berjalan, kita buat kejahatan masa berjalan, kita buat benda baik masa berjalan. Dia tak tengok orang. Kita jadi Fir'aun pun masa berjalan, kita jadi seperti Jibril alaihissalam contoh pun masa berjalan. Maka masa habis,
Sebab tu Nabi sebut akhir zaman bila rasa nak buat baik, terus buat baik. Rasa nak bina masjid, terus bina masjid. Alhamdulillah masjid ni pun dah siap. Dan tuan yang bangunkan masjid ni pun masih hidup. Hafizahullah. Moga Allah Ta'ala terima amal ibadat dan kebaikan kita semua. Amin. Akhir zaman, rasa nak buat baik, terus buat. Sebab dia punya cabaran dia besar. Syaitan banyak, bilangan syaitan banyak. Semua syaitan ni dia tak pernah ajak kita untuk istiqamah dalam kebaikan dan ibadat. Tak ada. Pelik sangatlah tu. Sebab tu di mahsyar nanti syaitan dia tidak dipanggil untuk ditimbang. Syaitan yang bilangan dia berapa puluh kali ganda daripada jumlah manusia, dia tidak dipanggil untuk ditimbang. Semua ahli neraka. Kalau jin dipanggil untuk ditimbang. Sebab ada jin isap rokok, ada jin tak isap rokok. Ada jin puasa Ramadan, ada jin tak puasa Ramadan. Ada jin rajin masuk kelas, ada jin rajin tuang kelas. Qul a'udzu birabbin nas, la sekali minal jinnati wan nas. Syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Dia ada dua jenis syaitan. Cabaran banyak. Dah syaitan sepasal dah syaitan original. Dia ada satu syaitan original. Ni bukan yang toyol-toyol tu. Ni ori punya syaitan ni. Sebelum pun syaitan, dilahir pun syaitan, mati pun syaitan. Jangan gelar kawan-kawan tau. Saya duk tulis syaitan original pelekat kat bilik dia pula. Yang ni saya rasa tak ada, ni semua orang lah ni. Memang tak ada lah syaitan kan. Ni semua orang manusia. Syaitan original ni dia anak iblis. Yang tu tidak ditimbang. Kerja dia daripada pukul 1 sampai ke pukul 1, sampai pukul 1 balik, pusing-pusing. Kerja dia menyesatkan anak Adam 24 jam. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dia akan cuba untuk sesatkan. Dia datang daripada arah depan, dia kata, hari ni tak sempat sahur, minum ayak apa? Kan ada siapa bilik 2 orang Tak ada siapa nampak, bukan nak sendawa pun, minum ayak 1 gelas, bukan sendawa pun, minumlah. Kita tak minum, dia datang dari arah belakang, goda dan hasut arah belakang. Kita tak ikut nasihat dia, godaan dia, dia datang daripada kanan, dia datang daripada kiri, dia datang daripada atas, dia datang daripada bawah. 6 arah dia datang. Sebab tu kita berdoa, wahai Allah, jadikan di kanan aku nur, di kiri aku nur, di depan aku nur, di belakang aku nur, di atas aku nur, di bawah aku nur, cahaya. Jaga. Syaitan dia datang semua. Semua sudut dia datang, satu je tujuan dia. Dia dilahirkan, dia hidup, dia mati untuk sesatkan anak Adam, tarik anak Adam duduk sekali dalam neraka Jahannam. Duduk sekali. Itu tujuan dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhir zaman. Sudah ada syaitan, ada jin pula. Jin yang tak elok juga selalu mengajak bisik kita untuk benda tak elok. Dah 2. Kemudian kita ada nafsu lagi. Kemudian yang keempat kita ada manusia-manusia yang bersifat seperti syaitan. Perangai dia macam syaitan. Muka aja orang. Muka aja manusia. Bila masuk Ramadan, kita kenal dia. Kita kenal dan kita tahu sehari pun tak puasa. 1 hari Ramadan pun dia tak puasa. Dan dia gamak untuk beli makanan, makan dalam bilik. Minal jinnati wan nas.
Dan bila dia beli makanan, bukan dia beli satu, dia beli dua pula. Tak suruh pun sengaja beli dua. Kata kot-kot lah hang nak. Kalau nak ambil, ada lah. Tang tu dia kata atas meja tu lebih saja beli kot nak. Kita pun tengok, ni orang kan? Orang, bukan jinnati wan nas. Bersifat syaitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut dalam satu hadis, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ada dua yang boleh pegang tangan kita bawa masuk dalam syurga di padang mahsyar. Dua pengaruh. Dua ini orang yang berpengaruh ataupun elemen yang sangat berpengaruh. Dua Nabi sebut. Yang pertama namanya puasa Ramadan. Yang kedua namanya Quran. Kalau nak cakap tajuk Quran sangat panjang. Saya ringkaskan. Antara cara nak masuk syurga, cara banyak, ada beratus. Antara cara nak masuk syurga ialah mencintai Al-Quran. Kita nak perang, masuk medan perang susah. Nak jadi wali. Wali apa, seminggu nak jumpa subuh pun susah. Nak jadi wali pun susah. Semayang semua hujung-hujung. Asar tadi pun pukul 6.05, 6.10. Lewat solat asar. Nak masuk syurga, pintu mana ni? Pintu syahid. Payah jumpa. Maka yang diajar oleh Rasulullah antara pintu syurga yang boleh dicapai oleh semua orang, Quran. Ni saya nasihat diri saya dan kita semua, balik pegang tengok Quran. Balik sekali, pegang Quran, buka tengok Quran. Tengok, lepas tu sebut dalam hati, wahai Allah, campakkan kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati aku. Doa. InsyaAllah Allah bagi pada semua yang hadir dalam masjid ni petang ni, amin. Kita berdoa insyaAllah. Ada dua yang boleh bagi syafaat di padang mahsyar, nama dia puasa dan nama dia Quran. Dua. 2-3 hari lepas saya naik Gunung Jerai. Tan Sri Syed Azman pun orang Sungai Petani. Saya rasa Tan Sri tak naik Gunung Jerai 2 kali. Saya 50 kali lebih lah. 2 kali sebab Tan Sri ada heli. Kalau saya ada heli, saya naik tiap hari. Saya naik Gunung Jerai lama dah, lebih 100 kali. Daripada dulu lah, lama saya suka naik atas. Puncak atas. Ada satu orang ikut 2-3 hari lepas saya naik Gunung Jerai, ada satu orang ikut, anak muda, remaja, kahwin lah. Dia ikut, kami duduk atas satu batu tu di hujung sekali. Maksudnya kalau lompat, gaung lah. Batu tu duduk di hujung sekali, boleh duduk 4-5 orang batu tu. Atas, dekat padang Tok Syekh. Saya suka duduk situ, bawa Quran kan. Saya naik 2-3 hari lepas, kemudian di bawah tu ada jumlah trilion daun. Daun kan pokok hutan. Hutan Gunung Jerai ni luas. Bawah tu semuanya adalah bukit yang lebih rendah yang dipenuhi dengan pokok-pokok daun. Ada trilion daun. Jumlah yang sangat banyak. Saya kata kat dia, cuba bayang daun-daun itu setiap helai adalah manusia. Orang. Nampak ada ujung sana? Tak nampak. 10 km, 20 km tak nampak. Waktu kita duduk di atas Gunung Jerai ni, kita tak boleh nampak dah 10 km tu apa di sana. Di belakang sana tak boleh nampak. Begitulah mahsyar.
Bila mahsyar akan dipanggil nama seorang-seorang, satu-satu nama, dan akan ditayangkan kerja buat dia hari-hari. Tuan-tuan pejam mata 10 saat Allah tayang kat kita sekarang ni TV, kerja yang kita buat seminggu, semua tayang, semua benda daripada pukul 6 pagi bangun sampailah tidur, sambung pula tayang, 24 jam tayang. Selepas seminggu Allah tayang, yang tengok baru warga UPNM dalam 6-7 ribu lah lebih kurang kot semua sekalian. Lepas seminggu tayang, saya rasa orang yang ditayangkan seminggu tu tak duduk di sini lah, dia pindah duduk jauh. Saya beritahu kepada orang yang ikut tadi, saya naik Gunung Jerai tu, saya kata kat dia, bila nama kita dipanggil dan ditayangkan amalan kita, satu saat demi satu saat, waktu tu semua orang nak satu kabel besar yang boleh tolong mai bercakap bagi pihak dia. Semua orang nak satu kabel besar yang tolong bercakap bagi pihak dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi bagi tahu, ni hadis ni yang kita baca ni, Nabi bagi tahu bahawa yang boleh tolong kita itu di padang mahsyar nanti nama dia syafa'ah ataupun syafi', yang boleh bagi syafaat. Antara yang boleh tolong kita, yang akan mai bercakap, kita berdiri, buku kita dibuka, satu persatu, satu saat per satu saat amalan kita ditayangkan. Yang boleh mai di depan bercakap dengan Allah, bela kita, pujuk Allah, bagi tahu kepada Allah dia ni orang baik. Antara yang boleh mai bercakap namanya Quran dan namanya puasa. Puasa Ramadan kita. Dialah yang akan mai depan, dia bercakap. Dia kata, "Ai Rabb." Ni Nabi bagi tahu, bukan saya, dan hadis ini hadis sahih. Puasa Ramadan kita mai, kita boleh tengok dengan mata kita. Ni mata ni, kita akan boleh lihat dengan mata kita, bukan mata hati. Mahsyar ni macam mana tuan-tuan dalam masjid petang ni, macam itulah mahsyar. Maksudnya dengan rupa paras yang sama, berat yang sama, tinggi yang sama, warna kulit yang sama, nama yang sama. Semua sama. Maksudnya kalau tepuk bunyi, sama di mahsyar macam ni. Bunyi. Cuma waktu tu penuh dengan pengharapan, siapa nak tolong mai bercakap. Maka datang satu lembaga yang kita boleh tengok dengan mata kita, dia mai di depan. Dia kata, "Ai Rabb, wahai Allah." Ai Rabb, ai maksud dia wahai. Rabb, wahai Tuhan, dia panggil. Dia yang cakap, kita diam. Kita diam, amalan kita sedang ditimbang satu persatu. Puasa Ramadan datang, dia kata, "Wahai Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat." Dulu di dunia dia ni puasa. Dia puasa, wahai Allah. Dan sepanjang dia berpuasa, dia menahan dirinya daripada makan, minum dan syahwat pada waktu siang. Fasyafi'ni fihi, terimalah syafaat aku kepadanya. Puasa cakap, seronok tak? Seronok. Kita kalau terbabit dengan kesalahan, terbabit dengan apa-apa jenayah ke, salah laku ke, tata tertib ke, disiplin ke, ada orang yang mai tolong cakap. Tiba-tiba ada orang besar mai tolong cakap. Tak apa dia ni, tak apa. Saya tolong dia. Kita pun lega. Maka begitulah di mahsyar.
Yang akan tolong mai bercakap bagi pihak kita ni nama dia puasa Ramadan. Rugi orang yang Allah dah bagi ruang petang ni dah nak sampai ke 20 Ramadan tapi masih tak berpuasa. Rugi dia. Siapa nak bantu dia? Bila Nabi sebut syurga ada banyak pintu, ada pintu nama pintu sembahyang, ada pintu nama pintu sedekah, ada pintu nama pintu jihad, ada pintu nama pintu Rayyan, pintu puasa. Kenapa? Nabi kata ada satu pintu namanya pintu sedekah. Dibuka pintu syurga nama sedekah, lalu dipanggil penduduk mahsyar yang sudah habis ditimbang. Siapa di kalangan kalian merupakan orang-orang yang suka bersedekah, jiwanya jiwa sedekah, dia seronok bersedekah, siang malam hidupnya bersedekah, orang kenal dia bersedekah. Bangun ramai. Bila bangun, mereka ni pun masuk pintu sedekah. Habis masuk geng-geng yang suka sedekah, hidup dengan sedekah, mati dengan sedekah, cinta sedekah, siang sedekah, malam sedekah, orang keliling semua kenal dia suka bersedekah. Lepas ni masuk ramai. Nabi kata pintu sedekah kemudian ditutup. Tuan-tuan faham tak? Dan apabila dia ditutup, pintu itu akan ditutup buat selama-lamanya. Tak ada siapa dah masuk. Kemudian buka pintu puasa. Tuan-tuan mungkin jarang jumpa orang yang puasa 3 bulan. Dulu kerap tau. Saya zaman saya remaja dulu, umur 20-an, umur 30-an, saya selalu jumpa orang tua-tua puasa Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan berturut-turut. Kita petang ni kata 3 bulan Ustaz noh. Macam mereka reka tak reka, ini wujud. Tiap-tiap tahun. Dan saya kenal ada orang yang puasa 3 bulan berturut-turut, hidup sampai hari ni. Dia suka puasa. Dia jiwa dia puasa, roh dia puasa sampai semua orang keliling dia, kenalan dia kenal, dia ni orang puasa. Orang tak kecil hati. Kalau buat majlis, buat kenuri, panggil pergi rumah, kalau dia puasa, orang tak kecil hati. Orang kenal dia ni kaki puasa. Tuan-tuan sekalian, di mahsyar nanti ada satu pintu nama pintu puasa. Orang-orang yang suka puasa ni masuk, kemudian ditutup pintu puasa. Ditutup pintu puasa, Nabi kata tidak dibuka buat selama-lamanya. Yang lain saya tak mau cerita, pintu jihad, pintu semayang, pintu-pintu yang lain semua ditutup. Soalan, kenapa ada banyak pintu ni? Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, para pelajar, mahasiswa-siswi petang ni. Ni poin penting. Kenapa ada banyak pintu dan tiap-tiap orang yang mahir dan suka, gila, cinta dengan satu-satu ibadat, dia masuk pintu tu, kemudian tutup. Jawapan dia tuan-tuan, saya beritahu petang ni. Jawapan dia ialah, tiap-tiap daripada kita ada ibadat yang kita suka buat. Ada orang dia baca Quran tuan-tuan, tidur malam kita dengar dia baca Quran, esok pagi subuh, sebelum subuh kita tengok dia duduk baca Quran. Dia orang Quran, dia ahlul Quran. Dia sakit dan demam kalau tak baca Quran, dia ahlul Quran, orang Quran. Jiwa dia Allah buka, dia suka Quran. Yang lain biasa aja. Semayang 5 waktu, biasa-biasa saja. Sedekah pun sedekah, tapi biasa aja. Ibadat lain, dia biasa aja. Puasa sunat ada, tapi biasa aja. Puasa sebulan ada sehari, macam tu aja. Tapi dia suka Quran. Begitulah ada orang dia suka sedekah. Tuan-tuan, dia tak takut sedekah. Dia ni tak takut ke duit habis.
dia pun allowance sikit je. Tapi berani sedekah. Kalau Jumaat kita tengok dia berani sedekah RM50, dia pun allowance RM1,200 ya. Allowance pun RM1,500 ya. Kenapa dia berani? Dia suka sedekah. Dan begitulah sifat yang lain, ada orang ahli ibadat solat, sedekah kurang. Makan dengan dia 3 tahun dah kenal, dia tak nak bayar. Kalau duduk dengan dia, mesti orang lain bayar. Dia sedekah tak berapa. Dia orang semayang. Dia orang semayang. Masya Allah. Kita kena cek petang ni, kita ni orang apa? Kita ni Allah buka hati kita untuk buat ibadat apa? Jangan sampai bila kita tengok Quran, kita tak berkenan dengan Quran. Jangan sampai bila tengok tentang sedekah, kita bukan ahli sedekah. Jangan sampai semayang, kita bukan ahli solat. Semayang pun kita tinggal. Puasa Ramadan pun 7-8 hari, yang tahun lepas punya tak ganti-ganti lagi. Kamu nak masuk syurga melalui apa? Nak masuk syurga melalui pintu mana? Senarai, balik senarai, tulis ibadat 1, ibadat 2, ibadat 3, ibadat 4, 5, 6. Allah sukakan kamu dengan ibadat mana? Muhasabah. Tengok 1, 2, tak ada. Semayang pun qada, puasa pun tak, yang tahun lepas pun tak ganti lagi, sedekah pun tidak, tak ada. Dengan Quran pun tak sentuh. 11 ibadat, 12 ibadat kita senaraikan, tak ada satu pun Allah sukakan kita dengan ibadat. Semayang maghrib, waktu semayang maghrib berdoa dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, kurniakan kepada aku hati yang baru, hati rosak. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, hati rosak, hitam kesemuanya. Bila rosak, hitam kesemuanya, dia tak ada manis. Buat ibadat apa pun dia tak manis. Cuma beruntung dia masih lagi Islam. Alhamdulillah. Nikmat yang cukup besar. Kita nak nakai, nak buah macam mana pun, nak jahat, jaga Islam. Nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, untuk tazkirah ringkas pada petang ni ialah, sepanjang seseorang berpuasa, Allah Subhanahu Taala menjadikan kepada orang itu doa yang mustajab. Saya yakin kita semua banyak permintaan. Semua dalam masjid ni, 1000 yang ada ni, ada banyak permintaan, hajat, permohonan kita kepada Allah. Kita terlepas pandang bahawa Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ada 3 kumpulan yang doa tidak ditolak. Kumpulan pertama Nabi sebut, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berapa jam kita puasa? 12 jam, 13 jam. 13 jam itu adalah waktu mustajab doa. Saya ajak tuan-tuan, ada hajat esok tiap-tiap jam. Tak payah esok lah, hari ni boleh start. Kalau tak sempat lagi, esok. Tiap-tiap jam daripada pukul 6 pagi, lepas kita bersahur tu, kita pun dah start berpuasa subuh. Sampai buka puasa, ulang tiap-tiap jam sekali hajat kita. Kita kata, wahai Allah, aku punya permintaan. Sekian permintaan kita. Kita kata, wahai Allah, inni saim, aku sedang berpuasa. Sebab janji ini dimaklumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 Allah tak tolak doa. Antaranya ialah as-saim, orang yang puasa sehingga dia berbuka 13 jam. Jadi semoga perkongsian ringkas pada petang ni dapat kita sama-sama jadikan panduan dalam kehidupan kita, sehinggalah Allah SWT menghantar malakul maut untuk mengakhirkan kehidupan dan hayat kita di atas muka bumi yang sementara ni. Dan kita doa Allah Ta'ala terima semua amal ibadat yang kita lakukan,
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.